Bagus lah. Kita nak makan dinner dekat makanan enak. Okay guys, kita sekarang dekat makanan enak restoran. So makanan semua sudah sampai. So lepas ni kita nak try rasa lah makanan yang kita order tadi. So basically restoran ni restoran makanan Chinese Muslim lah. Okay, kita ada order beberapa menu nasi, 5 untuk makan 5 orang dan juga lauk. Ini apa tu nama dia, butter prawn. Menariknya, tak sabar nak makan. Siakap 3 rasa, chicken lemon dan juga long bean salted egg. Last sekali ada shark fin soup. Okay, so ada 5 lauk dan juga kita ada 1 jug air watermelon juice. Ni sempena macam makan malam tahun baru Cina ni. So buat kalau ni sempena lah tahun baru Cina lah. Tahun baru Cina, so kita makan Chinese food. Okay, saya dah ambil lauk-lauk, ikan siakap steam, ayam lemon, apa tu nama dia, long bean salted egg dan juga butter prawn. Shark fin soup je belum ambil lagi. Kata kita nak rasa dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil. Sedap. Ni long bean salted egg. Long bean salted egg ni sedap. Recommended. Ni pula ayam lemon. Sedap. Ni shark fin soup. Okay. Okay, saya nak rasa sedap. Enak. Betul-betul sesuai dengan nama restoran ni. Makanan enak. Memang enak. Pedik rasa. Bagi Afia pula makan. Okay, kita nak enjoy dinner kita. So, anak-anak pun dah start makan. Best tak bang yang long bean tu? Tak kan? Afi pun suka sayur apa tu? Long bean salted egg tu. Sedap lah. Itu dia, salted egg long bean. Sedap tau. Okay, ni itu dia. Afiq Hadif makan long bean salted egg. Sedap bang? Sedap Okay guys, kita baru lepas makan. So macam mana makan tadi? Sedap, marvelous, terbaik, recommended. Siapa-siapa datang Genting boleh singgah makan di restoran makanan enak. Dekat Genting Permai. Yes, so, full house tau. Memang full house. Lepas ni kita nak balik bilik dah. Yes. So, jumpa lagi esok. Dapat Vimao free. Okay. Sempena Tahun Baru Cina. Bye. Bye. Weh, ada burger. Burger yang macam dekat ni ke? Thailand ke? Lebih kurang lah. Wow. Burger sedap. Tapi kena masuk ni. Kena masuk microwave. Wave. Sama lah. Pork new jeans. Sedap ni. Wasabi. Tengok ni.
Oh, bunga betul lah. Ni bunga apa? Bunga lain juga, macam bunga tu pula. Oh. Alright, malam-malam. Superb view daripada atas ni. Okay guys, pagi ni kita nak buat kopi guna mesin kopi yang ada dekat bilik hotel ni. So kat sini sekarang kita kena isi air lah. Isi air, tadi saya dah masak air dah. Kita on ni. Tak on lah ni. On. Dan kita dah letak cawan kat sini. Buka ni. Isi dengan dia punya kopi. Masuk dalam mak. Tutup. Okey. Kita tekan on. Dan dia menyala. So dia dah stop blinking. Dan kita tekan saja. Okey, dah siap. So, dah siap lah guys, kopi ni. Dan saya minum. Mari minum, sedap ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kopi O guys. Good morning guys. Sekarang menunjukkan jam pukul 7.20 pagi. Pemandangan berkabus sekitar Geo Hotel. Kita cari sarapan dekat area hotel Geo Resort. Kat depan ni ada mamak. Wah, weh. Okay guys, pagi ni kita dah check out daripada Geo Resort Hotel. And then kita nak pergi minum kopi dekat Lucky In Coffee Antara Genting. Okay, range sekarang 182 km. Kalau ikutkan pergi Antara Genting ni 11 km. So tengok dia tinggal balance berapa kilometer dekat atas nanti. Okay, dah sampai GPO, kita naik atas lagi. Okay, kita dah sampai dekat Antara Mall. Okay, lepas naik dekat Antara Mall ni, balance tinggal 148 km. So, kuat juga naik atas ni. Sebab kita panjat bukit. Alright. Kita parking dekat A48 LG1. So, pergi dekat ni. Dekat lift ni. Tower A, lobby A. Pergi ke level G.
Dia pergi G. Saya keluar sini. Alright. Sampai. Tu ada kabel car sebelah sana. View. Ni tadi kita naik dekat sini. Antara ni. Ni Luckin Coffee kat depan dia ni. Antara mall yang tinggi ni. Sekarang dah berkabus lah. So, sekejap lagi kita nak order kopi. Jom, order. Situ lah. Duduk situ. Latte. Best seller, coconut sedap tu kan? Best seller. Ke hot? Hot lah. Sejuk-sejuk, hot lah. Jadi sweet lah. Add to cart. Alright. Dia apa? Coconut latte. Sedap pun coconut latte. Memang sedap lah. Ni apa? Vanilla. Vanilla. Okay guys, kopi yang kita order, macam saya ambil coconut latte. So yang saya boleh komen adalah rasa dia macam Vietnam coffee lah. Sebab dia ada coconut. Latte campur coconut. Memang sedap lah bagi saya. Nak saya ambil vanilla flavoured creamy. Ni pun latte. So ni rasa latte lah. Bagi saya macam latte biasa lah. Anak bujang saya dengan anak yang paling kecil saya ambil matcha latte ice. Bagi dia okey lah matcha ni. Saya pun rasa tadi pun okey. Kita baru habis minum dekat Luckin Coffee. So kita nak pusing-pusing area antara mall ni. Hari ni first day tahun baru Cina tau. Okey, kita nak gerak ke GPO. Nak sambung shopping lagi. Sekarang kita ada dekat atas sekali. Lepas ni nak turun. Dia punya slope dia ni curam. Turun. Tak ada tekan brake langsung. Kereta sekarang mode hill descent control and then high regen. Dan saya tak tekan brake langsung turun ni. Kita shopping lagi sekali dekat GPO. Okey, baru sampai GPO. So kalau ikut tadi range 144km daripada atas sampai ke GPO 151 km. So beza dalam 7 km dia sebab dia regen braking. Okey, see you. Okey, kita dah nak habiskan trip dekat Genting Highland. So sekarang ni last checkpoint kami dekat GPO lah. So
So tadi balance kilometer ada 150 lebih. So cukuplah untuk kami pulang sebab jarak daripada GPO ke rumah dalam 80 km macam tu. So lebih kurang 10% lah balance kilometer nanti. Kita dah nak balik dah. Bermula dengan GPO, berakhir dengan GPO. Trip kat Genting ni. Okay. Jumpa korang di next episode. Jangan lupa subscribe dan like kami punya video. Dan jumpa lagi di next video. See you. Bye. Bye.